lah, tak lawak ke Cuma Mata Kak? Tak nak. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Apa khabar semua? Hari ni Bonda pergi Muzium Layang-Layang beriadah bersama anak dan cucu. Tu di belakang Bonda tu tempat orang main layang-layang. Okey, Bonda dah siapkan makan tengah hari. Jadi kita orang masak nasi lemak dari rumah dan sambal dan telur rebus. Kita siapkan dulu makanan untuk anak-anak dan cucu. Budak-budak nak sambal tak? Saya. Piknik nasi lemak. Nasi lemak homemade. Sambal homemade. Jangan terkejut ya, tempe. Lepas tu ayam gunting. Hari ni angin tak cukup kuat. Tu tak cukup terbang dia punya layang-layang. Mana yang kecil-kecil dia dah naik atas, mana yang besar dia berat. Okey. Kita santai-santai sambil berpanas-panasan menengok atau menyaksikan layang-layang sedunia. Macam-macam jenis layang-layangnya. Ada yang tak terbang tu sebab dia berat kan. Kalau yang kecil, ringan, dia dah tinggi dah. Cantik-cantik kan sahabat kan. Inilah layang-layang, festival layang-layang sedunia Pasir Gudang. Tengok tu, kesian dia. Yang besar tak terbang. Okey, Bonda baru saja beli layang-layang di situ untuk anak-anak dengan ini apa, bubble. Seronok-seronok main Kita berpanas-panasan hari ni sambil menaikkan layang-layang burung. Aju buat. Okey, Aju cepat Aju. Aju. Okey Aju, ulur ke belakang lagi Ju, biar memanjang Ju. Ulur. Tolong Aju abang. Tewas juga akhirnya. Dan itu pun sama sebab besar dia tak boleh naik. Angin tak ada sahabat sekejap ada, sekejap tak ada. So yang besar susah sikit lah kan. Kalau yang kecil-kecil ni senang. Mudah je terbang. Semar ngeseng mata kaci. Semar ngeseng. Cantik tu. Jawa style. Kuda pun ada. Tengok. Yang besar tu yang kat bawah tu apa? Ikan pari. Betul tak? Ini orang berenang. Dan berbagai jenis lagi layang-layang. Tu Pak Haji. Yang kuning tu miau, sangat comel. Dan yang depan tu hijau tu ulat ke? Betul tak? Saya pun tak pasti ulat ke atau yang kaki banyak tu apa? Kita fokus pada kepala macam ulat. Anak cucu seronok main bubble. Main kejar-kejar sambil main panas-panas. Larilah cepat Amah, dah tembak Aju, lari juga. Dah tembak lari. Kejar pergi macam tu. Bermacam-macam model layang-layang besar kecil semua ada. Comel-comel.
Tu. Cantik-cantik sahabat layang-layang dia. Ini festival layang-layang sedunia. Kakak pergi mana? Pergi Museum? Jangan bukan makan. museum Layang-layang. layang. Wah. Kenapa kita ikut? Habis kerja saya. Nisa pun yang panas. Tak apa, Nisa dah ada kipas dia. Nisa pakai kipas awak. Okey, dah jam 11, angin pun dah kuat sedikit. Tu layang-layang semua dah naik. Duduk bawah. Buka sipar bang, Dek. Sambalnya air tu ketumpah. Mana Asyik beli air? Mana? Tu. Ayam. Air mana? Tak beli lagi air. Ni air beli. Ni dia masak lagi sedap daripada beli-beli tu. Tak payah beli-beli. Okey, ni dia masak lagi sedap. Nasi lemak by Dapur Bonda. Pandai benda. Ama, Acu. Nora. Bye-bye. Adik, makan cheese. Wede. Rasa sikit. Makan ada. Tak apa, share dan rasa sikit ni. Wah. Acu pun beli lah. Okay. Aku dah drone. Betul. Tak ada pun. Mek. Apa pasal koyak ke tu? Bukanlah lah matahari. Nampak macam koyak. Okay, 1, 2, 3. Love kat. RM1. Kat sini. Dekat sini. Acu, Ama. Lagi. Ya, Nora. Tengok kat Acu. Pandang benda. Nora, Ama. Ama tak nampak. Sini sikit. Okay, tembak. Lawan semua. Boleh? Oh, boleh lah. Jadi ya. Wah, linda. Jom. Kita tengok. Alah, kenapa daripada sini, Bu? Habis tu, di mana? Pandang sana. Kita pergi dalam bilik. Pergi sana. Nora, Ama. Ama sana. Lima. Nak ke mana? Tapi okey lah terbang daripada tadi. Angin tak ada, turun lagi. Ya. Alah, jatuh. Kalau ada angin sekejap tak? Tadi dah naik eh. Tak ada. 2, 3. Ambil air mana juga. Kak Sudu ni takut nak makan lagi. Boleh tak sebut tak? Layan anak dan cucu, saut ikan. Kita boleh angkat 3 ekor saja yang paling terakhir nanti kalau dah tak nak main. Satu tiket RM10. Suka-suka untuk budak-budak. Wah, adik dapat banyak. Acu mana Acu? Abang mana abang? Kita orang buang. Kita orang nak ambil 3 balik. Dia orang besar. Amada. Abang dah? Dapat berapa? Banyak? Tak, kena pilih 3 je. Satu, dua, tiga. Wah. Bisa ni. Tengok.
Mohon. Wow. Okay, hadap sini adik Nora. Tunjuk ikan. Jom balik. Okeylah sahabat, sampai di sini dulu konten Bunda untuk hari ini. Terima kasih menonton dan jumpa lagi di konten seterusnya. Bye. Habis tu kepenuhan tu. Jual. Ibu ni kenapa? Sorry. Jual.